Sesi bergambar selalu cover berapa jam? Alright, ini adalah soalan yang sangat-sangat common yang aku dapat bila setiap kali orang survey package. Okay, untuk maklumat korang, tahun ni aku buat perubahan. Aku dah tak letak limit masa untuk setiap package. Okay, maksudnya aku akan shoot gambar ataupun video ikut majlis, ikut flow majlis. Okay, contoh daripada majlis nikah tu, kita akan shoot daripada start majlis nikah, settle sampailah suasana nikah, akad nikah tu everything, sana cincin, semua, lepas tu gambar family semua kita cover. Nanti ada limit masa ni, dia akan menyusahkan bila masa dah habis tapi gambar tak settle lagi. Okay, maksudnya ada gambar-gambar yang penting yang kita tak dapat nak capture sebab masa dah habis. Aku tak nak benda tu berlaku, so aku nak semua momen tu diambil. Okay, ikut flow majlis yang dah kita plan masa Google Meet dengan pengantin. Aku plan dengan Google Meet dengan pengantin, ikut flow tu, semua momen tu dapat diambil dan ada dalam album. Okay, so that biarlah pembayaran korang bayar kan. Okay, so korang yang mencari fotografer ataupun videografer dengan harga RM799, klik link di bio.